Okay guys, hi. So, kembali lagi ke channel aku guys. So, kita akan bermain ke parking lagi. So, jom lah kita main ke parking. Kita kali ni kita akan buat kita akan buat kita nak buat task je lah guys. Kita nak kumpulkan ni. Sekarang ni 80. So kita akan kumpul lah. Kita akan pakai kereta ni. So jom. Kita akan kumpulkan coin. Yeah. So jom kita kumpulkan coin. Okay, so kita tunggu. Kat sini memang lama guys. Okay, so kita dah masuk. Korang dengar tak guys suara dia? Kita akan buat ni. Belum apa-apa presiden dah. Alah guys, kat dalam lah. Dekat luar, dekat luar. Astaghfirullah. Satu dah terbalik guys. Wuish, mantap tu guys. Aku dapat duit banyak tu. So, kalau korang tak suka tengok aku, tak apalah guys. Sebab aku malas sebenarnya nak hide grafik. Sebab korang tengok kalau aku hide grafik dia jadi lag guys. So kita ni je lah.
So pada video kali ni aku akan ajar korang macam mana nak dapatkan duit. So pada yang pertama, korang kena tengok. Sekejap. So pada yang pertama, korang kena, kalau korang nak dapatkan duit, korang kena tengok dekat sini guys. Korang kena tengok dekat sini. Nampak tak? Ni. So kalau korang pergi, korang akan dapat duit dengan free guys. Ni free lah duit. Tengok tu guys. Ni cara yang pertama. Cara yang kedua, korang boleh buat taksi, boleh buat delivery, boleh buat lori, boleh buat bus. Ikutlah kepada korang. Ataupun korang masuk server orang, korang cakap kat dia orang, korang nak duit ke, macam tu pun boleh juga. So caranya lagi, ni cara untuk last lah kalau korang nak dapat duit. Korang ikut Yang last untuk dapatkan duit adalah cara ni guys. Korang boleh jual korang punya. Korang boleh jual kereta korang macam ni guys. So tapi janganlah jual satu. Jual lah mahal-mahal. Boleh lah dapat duit banyak kan. So macam tu je lah nak dapat duit banyak. So dah belajar, sila komen. Tak ada lah guys. So main car parking ni best doh. Car parking ni boleh kerja, boleh dapatkan duit, boleh main jalan-jalan, boleh lumba. Memang mantap lah car parking ni. Oh, lagi satu, korang boleh main level juga guys. Main macam parking lah, macam tu. Macam tu lah kan. Dan game ni juga boleh main dengan orang guys. Bukan main seorang-seorang je. Ni sebab saya main private server. Sebab tu lah saya seorang-seorang je ni. Dan game ni juga korang boleh nampak tu guys. Astaghfirullahaladzim. Korang boleh isi minyak juga guys. Game ni memang mantap. Korang kena download juga guys game ni. Ada banyak game guys. Ada banyak game pula. Ada banyak kereta yang korang boleh beli. Ini pula tempat untuk baiki kereta lah. So macam tu lah caranya nak dapatkan duit banyak. So jumpa lagi di next video. Bye.